Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, salam seronoknya cinta Al-Quran. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang saya muliakan semua? Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik, insya-Allah, kesihatan yang berpanjangan, dan bersyukur kita dengan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, pada petang ini, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dapat berkumpul semula dalam program Cepat Quran Tajwid. Okey, yang mana tuan-tuan dan puan, saya rasa memang dah lama dah kita tak dapat nak buat live pukul 3 ni kan. Mungkin takut-takut ada yang ingatkan pukul 3 memang dah hilang, ataupun memang dah tak ada, ataupun memang dah cancelkan terus, tak ada sampai bila-bila. Tidak tuan-tuan dan puan, masih lagi ada macam biasa tuan-tuan dan puan. Okey, cumanya selama 2 minggu yang lepas, straight 2 minggu, saya kena batuk-batuk, dan juga seminggu yang lepas memang saya tak dapat nak buat live. Satu hari pun tak dapat. Sebab apa? Sepanjang seminggu tu memang saya punya suara hilang terus. Okay, saya kena batuk-batuk sampaikan sakit tekak, sampaikan suara tu hilang terus. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hari ini, minggu baru ini, okay, alhamdulillah, suara saya pun dah semakin okey, tapi belum betul-betul sembuh lah. Tapi okey lah sikit daripada minggu lepas. Ni pun masih lagi ada batuk sikit-sikit, masih lagi ada suara serak-serak sikit-sikit, tapi alhamdulillah masih dengar lah. Kalau masa minggu lepas punya tu, tuan-tuan, kalau saya menjerit pun memang tak dengar langsung. Macam misal kata saya cakap-cakap ni macam contoh macam ni lah. Macam tu je. Okey, suaranya tak ada. Tapi alhamdulillah hari ni tuan-tuan dan puan, Allah rezekikan untuk kita sama-sama bertemu sekali pada petang ini untuk kita menyambung pengajian kita lah. Okey, so setelah sekian lama, seminggu saya tak dapat nak live, dan kita nak sambung semula lah. Hari tu kita stop pada muka surat 563 surah Al-Mulk. So hari ni tuan-tuan dan puan, kita nak habiskan terus baki daripada surah Al-Mulk, muka surat 564 ayat 27 sampai ayat 30. Okey, so hari ni kita nak belajar ayat 27, 28, 29 dan kemudian ayat yang terakhir ayat 30. Ada ke atas sekali tu, falamma ra'awhu zulfatan si, insya-Allah. Muka surat 564. Okey, baiklah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tak nak buang masa, kita buka dahulu pengajian kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan masih siapa-siapa yang masih lagi belum share, macam biasalah tolong saya share, tolong saya repost dan juga bantu saya untuk tap skrin tuan-tuan dan puan. Naikkan lagi like dekat atas ni 2.8k ni, naikkan lagi tap skrin banyak-banyak insya-Allah. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. Baik, kita nak masuk hari ni pada muka surat berapa? 564. Okey, muka surat 564 564, habiskan surah Al-Mulk ayat 27 sampai ayat 30 insya-Allah. Okey, jadi diharapkan semuanya dah bersedia insya-Allah. Kita mulakan bacaan kita dengan lafaz isti'azah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. Okey, ayat yang pertama ayat 27 tuan-tuan dan puan. Dan satu lagi sekadar makluman sahajalah. Okey, kenapa pada hari ini tak buat live pakai studio? Kenapa hari ini tak buat live macam biasa, saya dekat bawah, ayat Quran dekat atas? Tak boleh, sebab apa? Sebab hari ini ada masalah teknikal dari segi internet lah. Tak tahu kenapa hari ini tiba-tiba internet dekat office ni tak boleh pakai. Dari pagi tadi try cuba buka tutup, buat itu, buat ini apa semua, masih lagi tak boleh. So bila internet dekat office tak ada, bermakna TV pun tak boleh nak buka, tak boleh nak buat live pakai TV lah. Okay, tak boleh buat live pakai TV, tak boleh buat live pakai komputer semua. So terpaksa buat live pakai handphone macam biasa sajalah. Okay. Tapi saya harap macam mana sekalipun live, pakai apa pun tak kisahlah, asalkan ilmu tu sampai. Apa yang nak ditegur, apa yang nak diajarkan, apa yang nak dikongsikan itu boleh sampai dekat tuan-tuan dan puan insya-Allah. Okey. Alright, baik. Falamma, mim sabdu di sini dengungkan dengan dua harakat. Okey, mim yang bertanda sabdu wajibul ghunnah. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً dekat tempat yang saya bulatkan ni tuan-tuan dan puan, tanwin bertemu dengan sin, ikhfa hakiki kena dengungkan dengan dua harakat. Ramai yang bila baca surah Al-Mulk dekat sini dia tak fokus betul-betul. Okey, dia baca sekadar orang cakap apa, sekali lalu macam tu je. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً kena dengungkan. Jangan zulfatan fatan jangan tansi. Bukan tan, bukan izhar, ikhfa ni. Ikhfa tansi macam tu. Okey. Falamma ra'awhu zulfatan si'at. Panjangkan si di sini, nampak ada ombak, maka si ini baca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat. Mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Kerana ombak dia bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah, iaitu kalimah si'at di sini. Dia bukan kalimah apa? Kalimah si. Kalimah apa? Kalimah at. Bukan. Dia kalimah apa? Kalimah si'at. Memang dia datang sekali si'at macam tu. So apabila ombak dengan hamzah dia duduk sama-sama bersebelahan dalam satu kalimah, maka inilah kita panggil dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Muka surat berapa? Siapa-siapa yang baru masuk muka surat 564.
Sesiapa yang baru masuk, muka surat 564, pengakhiran muka surat untuk surah Al-Mulk. Okey, muka surat 564, surah Al-Mulk. Okey, baik. Si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi. Dengungkan. Nun kosong bertemu dengan ta, kemudian mim kosong bertemu dengan ba. Dua-duanya adalah ikhfa. Nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Dengung dua harakat. Bukan kun. Hadzal ladzi kuntum bihi. Tak boleh macam tu. Hadzal ladzi kuntum. Sama juga mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Kalau nun kosong tadi jumpa dengan ta, ikhfa hakiki. Kalau mim kosong jumpa dengan ba, ikhfa syafawi. Tapi dua-duanya perlu disamar-samarkan, perlu didengungkanlah. Okey. Jangan baca macam izhar. Hadzal ladzi kuntum bihi. Kuntum bihi tak nak. Kuntum bihi. Macam tu. Dia kena samar-samarkan. Tad'un. Boleh dibaca sama ada 2, 4 atau 6 harakat. Mad arid lisukun. Okey, sekali lagi untuk ayat 27. Falamma ra'awhu zulfatan. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. Selesai untuk ayat 27. Kemudian kita nak masuk pada ayat 28. Ayat 28. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul ara'aytum mim mati izhar syafawi. Kemudian in nun mati izhar halki. Mim mati tadi izhar syafawi. Nun mati pula izhar halki. Memang nama dia beza. Satu halki, satu syafawi. Tak sama. Tapi apa persamaan daripada kedua-dua hukumnya di sini? Kedua-duanya adalah izhar. So, bila kata izhar bermakna jelaslah. Sebut tum jelas, sebut in jelas. Qul ara'aytum in jangan qul ara'aytum in jangan pula lama-lama macam tu. Tak payah izhar. Okey, izhar. In ahlakani Allah wa man ma'iya wa mam mam dekat sini Jangan baca
Wa ma. Bila jumpa dengan mim sabdu, maka terus dirapatkan bibir. Seolah-olahnya macam nun ini dia tak ada pun dekat sini. Kita tutup, katalah kita tutup nun ni. So mim terus jumpa dengan mim sabdu. Mim baris atas jumpa dengan mim sabdu, jadilah dia mam. Betul tak? Mam. So nun ni kita tutup. Kita buang dia. So jadilah dia wa mam ma'iyya. Wa mamma. So jangan baca wa ma ma'iyya wa ma. Dah macam ikhfa pula. Tak nak. Okey. Mim ni terus lompat dekat mim ni. Nun ni pangkah, tak pakai. Okey, terus lompat sahaja, jadilah dia idgham mislain. Tak, minta maaf, dekat sini idgham ma'al gunnah lah. Nun kosong bertemu dengan mim sabdu. Idgham ma'al gunnah. MAM, mam Wa man ma'iyya aw rahimana faman yuji. Nun kosong bertemu dengan ya. Okey, bila jumpa dengan ya kena senyum. Dengungkan dengan dua harakat. So jangan pula dengung dengan cara ikhfa. Jangan pula fama yuji, tak boleh. Walaupun namanya kita dengung juga dekat situ, tapi dia jadi salah sebab apa? Sebab kita dengungkan bukan dengan cara idgham, tetapi kita dengungkan dengan dengung ikhfa. So salah lah. Walaupun kita cakap kita dengung sekalipun, tetapi dengung-dengung macam mana pun tetap juga nak kena ikut dengung apa. Okey, kalau dengung idgham maka kena dengung idgham lah. Kalau dengung ikhfa maka dengung dengan ikhfa. Jangan tempat tu idgham tetapi kita dengungkan dengan dengung ikhfa. Tak gunalah kalau macam tu. Okey, so nun kosong bertemu dengan ya di sini idgham ma'al gunnah. Macam mana cara nak confirmkan? Macam mana cara kita nak pastikan betul-betul yang kita dengungkan itu dengung idgham ma'al gunnah, bukan dengung ikhfa? Adalah dengan cara kita senyum. Sebab tu saya selalu cakap, kalau jumpa dengan ya, senyum. Kalau jumpa dengan ya, senyum. Jumpa dengan ya, senyum. Supaya apa? Supaya bila kita dengung tu nanti, dengan senyum itu kita dapat memasukkan, kita dapat jadikan dia idgham ma'al gunnah. Bukan kita dengungkan dengan dengung ikhfa, bukan. Okey. Wa may, bukan fama yuji, kan tak sama tu. So kalau ya ni dia kena famay yuji, famay yujirul kafirina min. Nun mati izhar halki, jelas dan terang. Min azabin alim. Azabin, tanwin selari, jumpa dengan hamzah. Izhar halki juga. Jelas dan teranglah. Azabin. Tadi nun mati pun izhar halki. Kemudian tanwin selari pun sama juga, izhar halki, jelas dan teranglah. Azabin alim, bukan azabin alim, bukan alim, bukan tetapi hamzah. Azabin alim. Okey, sekali lagi. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Settle untuk ayat 28, kita nak masuk ayat 29 dan ayat 30 pula insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, minta maaf kalau saya baca pendek-pendek. Okey. Sebab sebenarnya kalau nak kata dari segi kesembuhan batuk saya ni belumlah betul-betul sembuh 100%, tidak.
Saya rasa mungkin sembuh dalam lebih kurang 60-70% lah. Batuk tu masih ada lagi sikit-sikit, tapi yang saya perasan sekarang ni, bila saya cakap banyak, bila saya mengaji banyak tu, dia masih lagi ada sikit-sikit rasa perik-perik tu, sikit-sikit lagi rasa macam nak hilang-hilang tu ada lagi sikit lah. Tapi taklah seteruk minggu lepas. Okay, kalau minggu lepas memang habis terus. Sebab tu lah kalau tuan-tuan perasan, minggu lepas saya tak live langsung. Tak boleh nak live langsung. Saya bercakap dengan kawan-kawan dekat office ni pun, bercakap dengan ustaz pun semua tak dengar. Okay, cakap-cakap apa pun suara semua tak dengar. Ini pun ada sikit-sikit lagi lah balance tu. Okay, macam lain sikit suara kan. Ada, kalau saya nak tarik sikit pun tak boleh lah. Habis dah, dia stop pak gitu. Tapi tak apa, tuan-tuan. Okay, baik. Kita nak masuk pada ayat 28. Siapa-siapa yang baru saja masuk, tuan-tuan boleh buka Al-Quran, muka surat 564. Penghabisan. Ataupun pengakhiran daripada surah Al-Mulk lah. Okay, kita ada balance lagi 2 ayat. Ayat 29 dan juga ayat 30, tuan-tuan. Siapa yang belum lagi share, saya minta tolong sangat-sangat tuan-tuan puan, tolong saya sharekan live ini. Tolong saya repostkan live ini insyaAllah. Okay, bantu saya untuk tap-tap screen. Naikkan lagi tuan-tuan puan. Okay, baru 23,000 tuan-tuan puan. Tekan tap-tap screen banyak-banyak. Naikkan lagi like yang ada dekat sini. Okay, naikkan lagi. Terima kasih tuan-tuan puan. Baik, kita nak sambung ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna. Okey, baik. Tuan-tuan puan, dekat sebelah saya ni, saya tunjuk sekejap lah. Dekat sebelah saya ni, ada kurma tau. Ada kurma. Nampak besar tak tuan-tuan kurma dia? Besar Ada kurma. Okey, ada yang kurma ajwa, ada kurma macam ni, ada yang warna coklat ni. Okey, ada saiz besar, saiz kecil. Siapa-siapa nak tengok, nanti lepas ngaji saya akan tunjukkan. Kita habiskan dulu tuan-tuan puan. Nanti saya tunjukkan. Lepas habis nanti saya akan tunjukkan. Kita habiskan dulu. Saya tak boleh tunjuk sekarang. Nanti kan saya tak buka beg kuning kan, bahaya pula dia detect. Okey, baik. InsyaAllah kita nak masuk ayat 29 lah. Qul huwar rahmanu amanna. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat 29. Qul huwa Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul huwar rahman Qul huwar war. Masukkan terus dekat ra ni lah. Jangan pula kita baca dengan lam mati pula. Qul huwal rahma. Tak boleh, salah. Masukkan terus dekat ra ni. Nampak sabdu kan? Nampak sabdu masuk terus. Qul huwar huwar. Masukkan dekat ra. Qul huwar rahmanu amanna. Amanna, nun sabdu, dengungkan 2 harakat, wajibul ghunnah. Dua harakat panjang mat iwat. Amanna bihi, 2 harakat, mat sila qasirah. Wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi man, sebut man, 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 izhar halki. Fasata'lamuna man huwa fi, jangan fasata'lamuna man huwa, jangan lama-lama, tak payah. Izhar halki, sekali je. Sekali je. Jelas.
fasata'lamuna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Dhalalim, rapatkan bibir terus, jumpa dengan mim sabdu. Idgham ma'al ghunnah, rapatkan terus bibir. Dhalalim, jangan dhalalim mubin, jangan macam tu. Lim, L-I-M, lim. Dhalalim mubin. Bin, mad arid li sukun. Okey, 2, 4 atau 6 harakat. Dan kemudian kita masuk pada ayat yang terakhir surah Al-Mulk, ayat 30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum in tum mim mati izhar syafawi, in nun mati izhar halki. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum mad wajib mutasil 4 ataupun 5 harakat. Dan kemudian ukum, tidak panjang tuan-tuan dan puan. Jangan baca panjang. Okey, jangan baca ma'ukum, tak nak. Satu harakat sahaja. Ma'ukum. Kemudian dekat sini ghauran, ramai yang baca dengan ghairam. Saya tak tahulah macam mana boleh datang ghairam. Ramai tuan-tuan puan. Mula-mula dulu sekali saya dengar ada seorang baca macam tu. Lepas tu saya macam tak risau sangat lah kan, sebab mungkin seorang je lah kot baca macam tu. Sekali bila makin lama, ramai pula yang baca ghauran ni baca dengan ghairan. Keliru ke apa tuan-tuan puan? Keliru ke apa? Macam mana boleh jadi ghai? Kalaulah ghai, dia bukan waw. Kalau ghai, dia ya, ghai. Kalau waw, macam mana boleh datang jadi ghai pula? Betul tak? Okey, ini ghaw, waw. Okey, yang ramai baca macam mana? Ni ya. Ghin, ya, ra. Kalau ghai, dia ya, ghai. Kalau waw, dia ghaw. Itu beza dia. Okey, kena jaga-jaga dekat sini tuan-tuan puan. Takut-takut kita rupanya salah seorang yang baca tukar-tukar kat situ. Kalau dah daripada ghauran ditukarkan kepada ghairan, dah lain dah maksud dia tuan-tuan puan. Lain dah. Berubah maksud dia tu. Okey. Ramai masalahnya. Saya kena tegur benda ni sebab rupa-rupanya bukan seorang je baca macam tu. Ramai baca macam tu. Saya selalu cakap benda ni kan. Dalam surah Al-Mulk selalu baca. Tiap-tiap malam baca, nak tidur baca. Habis tu tiap-tiap malam baca ghairan. Habis lah. Salah lah bacaan tiap-tiap malam tu lah. Betul tak? Suara saya nak hilang dah ni tuan-tuan puan. Cakap banyak sikit je. Nak hilang balik dah suara. Padahal dah nak baik dah. Allahu Akbar. Okey. Sekali lagi ghaw. Bukan ghai Bukan ghai, tetapi ghaw. Kalau ghai huruf ya. Okey. Tetapi waw. Ghaw. Okey. In asbaha ma'ukum ghauran famai. Tanwin bertemu dengan fa.
Dekat sini samar-samarkan, dengungkan dengan 2 harakat. Faman dengung apa? Masukkan dekat ya. Masukkan dekat ya, senyum, dengungkan 2 harakat. Faman ya'tikum, ti panjang ada ya kosong mak asli. Tikum bima, mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, dengungkan dengan 2 harakat. Okey, dengungkan dengan 2 harakat. Ya'tikum bima, panjangkan ma ni ada ombak, maka ma dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat, mad wajib muttasil. Bima rapatkan terus bibir, jumpa dengan mim sabdu kan, idgham al-ghunnah. Ain mad arid disukun 2, 4 atau 6 harakat. Okey, Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan. Alhamdulillah. Dengar kan suara saya macam nak jadi balik kan. Aduh. Padahal hari ni baru baik. Hari ni baru baik. So saya ingat okeylah dah boleh buat live ni, dah baik ni. Sekali bila buat live, bila cakap kan, macam nak hilang balik dah suara. Allah Akbar. Takut kan kalau hilang kan, seminggu lagi tak ada live, susah agak nanti macam ni. Okay, alright, baik. Alhamdulillah tuan-tuan puan. Jadi Alhamdulillah, sepatutnya surah Al-Mulk ni tak lama pun. Okay, surah Al-Mulk ni sikit je, 3 muka surat je. Tapi dia jadi lama sebab banyak sangat kekangan, banyak sangat halangan. Okay, banyak sangat tak boleh buat live, okay, tak sihat lah, ada masalah lah dan sebagainya. Tu yang memakan masa minggu-minggu tu. Padahal kalau ikutkan sebenarnya surah Al-Mulk ni 3 hari, 2 hari dah boleh siap dah sepatutnya. Okay, tapi tak apalah tuan-tuan puan, macam mana sekalipun diharapkanlah. Okay, saya selalu cakap, saya selalu ulang benda ni tuan-tuan puan. Okay, saya sangat-sangat risaukan berkaitan dengan surah Al-Mulk ni kalau baca salah. Kenapa? Sebab surah Al-Mulk ni dah jadi kita punya amalan harian kita dah. Okay, nak baca setiap malam, baca dan sebagainya, bagus. Baca setiap malam, jadikan amalan, siap hafal, siap apa-apa semua bagus, memang cantik. Tapi dalam keadaan yang bacaan ni betul lah. Okay, janganlah jadikan amalan tapi rupa-rupanya selama ni bacanya salah. Betul. So diharapkanlah dengan kita punya pengajian kita yang kita bawakan ni, yang saya perbetulkan, yang saya tegur, ingatkan dan sebagainya, insya-Allah semoga dapat memberikan kebaikan dan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan saya ucapkan pada semua yang duduk sama-sama belajar sama-sama dalam live ini. Insya-Allah semoga diberikan kebaikan, diberikan manfaat, faedah daripada pertemuan kita ini. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah. Baik, di atas sini ada button follow. Yang belum follow kita boleh follow kita dahulu, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan puan. Sebelum saya menamatkan live ini, okey, ini adalah produk baru yang kita baru saja masukkan minggu lepas tuan-tuan puan. Minggu lepas adalah minggu yang pertama yang kita baru masukkan. Okey, saya tunjuklah dekat sini ya. Okey, baik tuan-tuan puan. Okey, ni lagi dah nak dekat dengan bulan Ramadan tuan-tuan puan, betul tak? Biasa memang orang kata kurma ni makanan dalam bulan Ramadan, tak kisahlah makan bila pun lah. Tapi ini tuan-tuan puan kami dapatkan produk baru iaitu kurma tuan-tuan puan. Kalau tuan-tuan puan nak beli untuk persediaan nak masuk dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah mungkin dapat support kami juga dengan membeli bersama dengan kami.
Beli dengan kami ni insya-Allah lah tuan-tuan puan. Baik. Tuan-tuan puan, dekat tangan saya sekarang ni ada kurma. Cumanya yang saya pinkan tu satu je lah. Yang saya tunjukkan ni, yang saya pinkan tu satu. Tapi tak semestinya saya pinkan itu yang saya tunjuk. Tidaklah. Dia sekadar nak bagi tahu yang kita ada kurma. Cumanya kita ada banyak jenis dan banyak saiz tuan-tuan puan. Kalau minggu lepas kita ada buka juga kurma dan ramai juga yang dah beli, lebih kurang dalam 50 order atau 50 orang yang membeli dengan yang orang panggil apa, kurma yang 5 kilo punya tuan-tuan puan. Okey, kurma yang 5 kilo punya. Tetapi tuan-tuan puan, sekarang ni kita dah ada pecahan-pecahannya. Okey, bukan 5 kilo saja. 5 kilo tu masih ada lagi, tetapi kita kecil-kecilkan juga. Kita repackkan juga. Okey, kita ada yang 1 kilo punya. Okey, kita ada yang 150 gram, ada yang 250 gram, ada juga yang 500 gram. Okey, cuma ni yang 5 kilo saya tak angkat ke sini lah. 5 kilo berat tuan-tuan puan. 5 kilo. Macam beras tu. Okey, macam beras macam tu. So, tuan-tuan puan, saya cuma pinkan satu saja, tetapi saya nak tuan-tuan puan tahu yang mana kita ada kurma 3 jenis. Satu, kita ada kurma ajwa. Yang dua, kita ada kurma Egypt punya, Mesir punya. Tiga, kita ada kurma yang Palestinian punya. Ni Palestinian punya. Palestinian punya ni besar-besar tuan-tuan puan. Besar-besar ni. Kalau tengok pada jauh pun, nampak kurma dia besar-besar. Ini ada Palestinian punya lah. Saya tak pinkan. Cumanya tuan-tuan puan, ini. Okey. Ini yang Palestinian punya lah. Kalau yang bekas panjang macam telak macam ni, yang ni 1 kilo tuan-tuan puan. Yang ni 1 kilo punya yang panjang telak macam ni. Okey, 1 kilo punya. Tengok lain kan? Yang ni nampak warna dia lain. Yang ni macam coklat-coklat sikit, yang ni macam hitam kan? Yang ni ajwa, yang ni Palestinian punya. Kalau yang betul-betul coklat macam ni, yang ni Egypt punya tuan-tuan puan. Yang ni Egypt punya. Okey. Sekarang ni tengah ada offer tuan-tuan puan, tengah ada voucher TikTok kasih. So kalau tuan-tuan tengok dekat pin dekat situ, mungkin belum tolak lagi lah. Mungkin kalau dah tolak dengan voucher, mungkin ada kurang dalam 3 ke 5 ringgit lebih kurang macam tu. Ini kalau yang panjang macam ni, kalau telak yang silinder macam ni 1 kilo punya 1 kilo. Lepas tu kita ada yang macam kuih raya punya bekas ni. Okey. Kuih raya punya bekas ni dia ada yang besar macam ni. Okey, ada besar, ada kecil sikit. Nampak? Yang ni 500 gram. Yang ni 500 gram. Yang kecil sikit ni 250 gram. Ada yang kecil lagi. Ada yang kecil lagi. Nampak? Ada yang kecil lagi. Yang kecil lagi ni 150 gram. Okey. Ustaz, saya punya ada penghantaran percuma, nampak? Ada penghantaran percuma. Maksudnya penghantaran kalau ikutkan sepatutnya dalam RM10 lebih kurang. Tapi kalau penghantaran percuma kat situ dah jimat RM10. Bayar untuk harga barang saja, tak payah bayar untuk dia punya postage dia. Ada yang dapat voucher penghantaran percuma. Ada yang dapat harga kurang, dia potong beberapa ringgit. Masing-masing lah, tengok masing-masing punya akaun TikTok bagi macam mana. Tak sama. Tapi yang saya tahu sekarang memang tengah ada offer lah. Kalau tuan-tuan puan beli, dapat harga offer dia lah, bukan harga yang kita pinkan tu. Okey. Saya tak tunjuk semua lah, beberapa saja. Cumanya nak bagi tahu dekat sini, kurma yang kita ada ni ada 3 jenis. Satu yang Egypt punya, Mesir. Satu ajwa. Satu lagi Palestinian punya. Okey, itu jenis dia. Lepas tu dari segi berat, ada yang 5 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang 500 gram, ada 250 gram, ada yang 150 gram. Okey, tuan-tuan puan boleh tengok satu persatu yang saya katakan tadi dekat kita punya beg kuning kita tuan-tuan puan.
Boleh tengok dekat beg kuning yang kita letakkan tu. Harga boleh tengok dekat beg kuning. Tuan buat kejap, saya tengok satu-satu lah. Saya tengok satu-satu sekejap. Tengok dekat beg kuning kita tu, tuan-tuan. Okey. Untuk kurma ajwa, untuk kurma ajwa bermula daripada RM9.90. Bermula daripada RM9.90 kurma ajwa. Lepas tu kita ada kurma ajwa, dia ada 4 saiz lah. Okey, kalau yang 5 kilo punya RM229. Kalau yang 5 kilo. Kalau yang 1 kilo punya RM59 kurma ajwa. Kemudian kalau 500 gram RM32. Kalau yang 150 gram RM9.90 tuan-tuan. Itu untuk kurma ajwa. Kemudian saya tunjukkan dekat sini kurma Egypt pula. Kurma Egypt. Okey, saya unpinkan yang kurma ajwa, saya pinkan yang kurma Egypt. Ini untuk kurma Egypt tuan-tuan. Kurma Egypt pula tuan-tuan dan puan. Sekejap Okey. Kurma Egypt ada 2 jenis. Ada dua berat dia lah. Satu ada 5 kilo. Kurma Egypt kalau 5 kilo RM99. Kalau yang 1 kilo punya kurma Egypt RM29. Macam saya pegang sekarang ni, kurma Egypt RM29 untuk 1 kilo je tuan-tuan. 1 kilo saya pegang sekarang ni RM29. Dekat saya sendiri, saya ada RM7 off untuk bayaran ataupun untuk order yang harga atas daripada RM15. So kalau dekat situ RM29, tolak dengan RM7 lah. Dah tinggal berapa je? Belas je lah. Lebih kurang 20 lebih lah. Lebih kurang RM21-22 lebih kurang macam tu. Tengok voucher masing-masing tak sama. Okey. Baik. Selain daripada tu tuan-tuan dan puan, ada kurma Palestina. Kurma Palestina. Kurma Palestina. Okey. Kurma Palestina yang ni. Dia besar-besar. Saya pinkan dekat situ Kalau kurma Palestina ni tuan-tuan dan puan, kalau kurma Palestina ni ada 4 option jugalah. Okey, ada yang 5 kilo. Kalau 5 kilo RM499. Kalau yang 1 kilo RM99. Kalau yang 500 gram RM59. Kalau yang 250 gram RM29. So, harga semua lain-lain tuan-tuan dan puan. Okey. Tapi yang memang kita nampak kat sini, dia punya isi dia memang sangat-sangat tebal. Dia bukan jenis yang isi nipis kan, tak, memang tebal. Tuan-tuan tengok pun dah tahu dah, besar dia macam nampak ni. Tengok besar dia macam mana. Ini yang Palestina punya lah. Okey, lembut punya. Kalau yang Palestina ni lembut. Sedap lah, sedap. Okey. Tengoklah tuan-tuan minat yang mana. Kalau macam saya minat yang kurma ajwa. Kalau saya lah. Kalau tuan-tuan pun berminat, kalau nak try yang Egypt punya ke Palestina ni ke, boleh juga. Okey. Ya, murah. Ustaz Izwan jual. Kalau dekat kedai Arab, 1 kilo kurma ajwa 100 lebih. 1 kilo 100 lebih. Mahal tu tuan-tuan. Dekat kedai-kedai Arab, kedai-kedai Pakistan tu, 1 kilo 100 lebih. Mahal tuan-tuan. 1 kilo 100 lebih. Kita punya 1 kilo RM10 je, RM20 lebih je. Sekilo macam ni tuan-tuan.
Okey. Ni ini kalau kecil sikit lah, 250 gram. Macam ni. Ni besar sikit lah, 500 gram. 500 gram. Tuan-tuan kena tengok dekat beg kuning tau. Kena tengok dekat beg kuning. Sebab apa? Sebab dia ada banyak pilihan, ada banyak option. Ada yang saiz besar, ada saiz kecil, ada kurma ni, kurma tu. So kena tengok dekat beg kuning lah. Okay. Yang ni paling kecil lah, 150 gram. Tuan-tuan belilah untuk nak nak dekat dengan bulan Ramadan ni kan. Nak makan dulu sebelum Ramadan pun boleh juga. Tak semestinya bulan Ramadan je. Terima kasih kepada semua yang dah membeli dengan kita. Support kita sentiasa. Keluarkan barang apa, beli. Keluarkan barang apa, beli. Itu sebenarnya salah satu tanda tuan-tuan puan support kita lah. Bantu dari segi kewangan company kita. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Yang tolong share ke. Kalau tak beli pun, kalau tolong share, bantu. Tuan-tuan puan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Semoga Allah murahkan, Allah lipat gandakan lagi rezeki tuan-tuan puan. Ini yang saya tunjuk ni kurma saja. Tapi barang-barang lain tetap juga ada juga. Macam biasa, tempat letak telefon ada. Apa lagi? Jam Kaabah ada. Apa lagi kita ada? Butang baju Melayu, kopiah, stokin, telekung, handsock, tuala, beg. Semua barang-barang ada tuan-tuan puan. Boleh tengok dekat beg kuning kita. Masuk dekat profil kita. Tekan kita punya profil. Masuk kat situ. Buka dekat beg kuning. Dekat kedai kita. Tengok dekat situ. Boleh beli di beg kuning kita pada bila-bila masa sahaja. Okay. Boleh tuan-tuan puan Baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Saya takut sebenarnya ni. Saya cakap banyak-banyak lebih-lebih lagi ni Kang. Memang hilang terus suruh saya balik ni Kang. Dan hari ni baru nak baik ni. Semalam pun masih lagi tak ada suara ni. Hari ni bangun Alhamdulillah okey. Tapi ni dia bercakap dah apa semua ni, dia dah start ni lah. Dia dah start apa? Dia dah start nak hilang balik dah ni lah. Kena rehatkan. Yang saya perasan sakit tekak ni, yang saya perasan lah. Sepanjang saya kena sakit tekak ni sebenarnya ubat dia memang rehatkan suara je. Sakit tekak yang suara hilang ni, dia bukannya kata macam ada ubat pil ke, ubat air ke apa ke yang bila kita makan, bila kita minum, suara terus ada balik. Tak. Yang saya tahu, kalau sakit tekak yang suara hilang, suara tak ada ni, sebenarnya ubat dia memang rehatkan suara je. Bila kita tak lenjan suara kita tak push suara kita, bila kita simpan, kita diam, lama-lama nanti makin hari dia makin elok, lama-lama dia elok macam biasalah. Cuma macam saya ni nak buat macam ni, nak saya kena buat live juga, kena mengajar juga. So tak apalah, insyaAllah lah. Jadi tuan-tuan puan, saya rasa untuk hari ni cukuplah sampai di sini dulu. Saya kena berhenti dulu, jam pun dah pukul 4 lebih. Sebelum suara saya makin hilang, esok tak ada live lagi, susah nanti Kang. Okay. Baiklah, jadi terima kasih kepada semua yang sama-sama bersama dengan saya daripada awal tadi hingga ke akhir tuan-tuan puan. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum follow kita, jangan lupa follow kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada live kita yang akan datang. Saya mohon ampun, saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kesilapan sepanjang pertemuan kita pada hari ini, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Saya akhiri dengan hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.